maskotnya Muhammad Anish Fayyad bin Muhammad Faizal. Ketua Guru Penasihat Kontijen bagi Matopes ialah Cik Nur Anfatisha binti Zaini. Kemuncak Rumah Topes adalah pada maskotnya yang bertemakan haiwan dengan gagah bagaimana. Rumah Sukan Topes memilih maskot harimau yang menunjukkan keberanian, kekuatan dan semangat tidak mudah mengalah. Nampak ikon mana? What I can lain weekend. Apa hal kan? Tunggu. Topes Riau di tengah medan, harimau Aul penuh keberanian. Laju padu kita ke depan, Topes juara jadi kebanggaan. Seterusnya ialah kontijen daripada Rumah Sukan Zamrud. Kontijen Rumah Zamrud yang dianggotai seramai 25 orang peserta pembarisan dengan motonya Zamrud bukan sekadar nama, kami bangkit menuju puncak. Kontijen ini diketuai oleh Kanish Muhammad Danish bin Muhammad Syukri. Pembawa sepanduk Rumah Zamrud ialah Sarah Adrina binti Haris Aiman. Pembawa bendera Rumah Zamrud ialah Rukish Reddy anak lelaki kanan. Dan maskotnya diperagakan oleh Faiz Aryan bin Faizul Faiz. Ketua Guru Penasihat bagi kontijen Rumah Zamrud ialah Cik Latifah binti Hamzah. Semangat juang yang tinggi dalam kalangan peserta dan guru akan menguatkan Zamrud berusaha hingga ke barisan penamat dengan penuh kejayaan. That's what happened. People suddenly get then chooses to respect. I don't think so. I also think so, but just based on because you want to give time to what Yeah, you had all this time. and in the Bible it says that the end of You won't come. the end of the beginning to reach. Yeah, that's what I'm saying. He's already Ayah ke? he will only Mana ayah nak tangkap? everyone would have to and add to this. Yeah. And that is your Yeah. chance. You had your own life to make Correct. Correct. Who said from now? Give me something. Can you ask like someone in like can you ask like I'm going to ask. Go and read it out. but a lot of people have like very not theologically based experience. I want like a genuine
bola Zamrud berjuang tanpa mengalah. Kontijen yang akan berarah masuk seterusnya ialah kontijen daripada Rumah Delima. Kontijen Rumah Delima yang dianggotai